Betul ke tak kereta perempuan lagi kotor daripada kereta lelaki? Kereta perempuan lagi kotor. Oh, betul tu. Betul. Hai korang, semalam aku ada interview beberapa orang nak tanya betul ke tak kereta perempuan lagi kotor daripada kereta lelaki. Jom kita tengok. Salam bang. Salam. Ada kereta? Ada. Ya bang, betul ke tak kereta perempuan lagi kotor daripada kereta lelaki? Oh, betul tu. Betul? Boleh abang buktikan? Sebab saya ada pengalaman dah. Oh. Salah seorangnya buat saya lah. So, boleh tunjuk tak kereta abang nanti? Boleh. Okay, ada kereta? Ada? Betul ke tak kereta perempuan lagi kotor daripada kereta lelaki? Ya, betul. Okay, ada kereta? Ada. Betul ke tak kereta perempuan lagi kotor daripada kereta lelaki? Kalau ikut pengalaman betul. Ikut pengalaman, boleh tunjuk kereta nanti? Boleh tunjuk. Hai kak, ada kereta? Ada? Betul ke tak kereta perempuan lagi kotor daripada kereta lelaki? Kereta perempuan lagi kotor. Okay, jom tengok kereta dia. Bersih ke tak bersih? Lepas dah tengok tu, betul ke tak?